Assalamualaikum dan hai semua. Dan jangan terkejut kalau SMK Pulau Nyor dah ada podcast daripada CN Studio. Dan untuk pengetahuan semua, ini merupakan podcast sulung daripada CN Studio. Dan disebabkan industri podcast ini semakin berkembang, jadi why not SMK Pulau Nyor pun ada dia punya podcast tersendiri. Dan tetamu istimewa kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan Pengetua SMK Pulau Nyor, Puan Faridah binti Siweng. Dan ini merupakan hari terakhir, InsyaAllah. InsyaAllah. Kali terakhir kita berjumpa, Cikgu, sebelum beliau bersara selepas ini. Dan semestinya dalam podcast kali ini, kita akan bawakan banyak segmen. Kita akan cungkir, kita akan korek apa yang kita tak tahu pasal Cikgu Faridah kita. Baik, Cikgu, perasaan Cikgu menjelang hari-hari nak bersara ni macam mana? Perasaan bila nak bersara, dia sebenarnya satu perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa gembira sebab saya boleh insyaAllah lepas ni bersama dengan keluarga sepenuh masa saya. Tapi sebenarnya ada satu perasaan yang sukar untuk saya gambarkan. Sukarnya untuk saya melangkah meninggalkan halaman SMK Pulau Nyor yang banyak memberi saya pengalaman pahit manis, suka duka, kegembiraan yang sukar digambarkan dengan perkataan. Cikgu kat sini berapa tahun dah? Saya di sini lebih kurang 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Okay, bermula daripada 5 hari bulan Oktober 2023 sehingga insyaAllah hari ini 25 hari bulan Februari 2026 dan insyaAllah saya akan mula bersara pada 1 Mac 2026. Jadi banyaklah kenangan-kenangan manis yang saya dapat di sini, yang saya boleh jadikan sebagai satu memori indah yang sangat sukar untuk saya lupakan. Betul. Saya rasa sebagai cikgu sendiri berkhidmat dengan Tuan Pengetua, banyak sangat momen indah yang kami berkongsi bersama, macam mana di bawah pimpinan cikgu selama ni. Dan cikgu kat sini pun berasa sebab. Jadi kita nak throwback sikit, cikgu. Throwback sikit waktu hari pertama cikgu sebagai pengetua. Jadi nak tahu juga perasaan cikgu pada waktu tu macam mana? Menggalas mandat sebagai pengetua. Okey, terima kasih Syamil. Hari pertama saya sebagai pengetua pada 2 Januari 2018 di SMK Bukit Payung. Perasaan saya pada ketika itu, saya sangat takut sebenarnya. Sebab bila kita jadi pengetua ni, kita duduk di tempat yang pertama di sekolah. Betul. Segala keputusan, segala perancangan, jatuh bangunnya sekolah, tak lain tak bukan di atas pundak pengetua. Betul. Okay, walaupun kita bukan bekerja seorang, tapi kita sebagai penaraju. Jadi sukar untuk digambarkan dengan perkataan lah. Kebimbangan untuk kita membawa hala tuju sekolah. Pada waktu tu, dari segi apa perkara baru yang pengetua belajar? Perkara baru yang saya belajar, yang pertama sekali dari segi environment sekolah. Okay, sebab bila saya ditempatkan di SMK Bukit Payung, kali pertama, sepanjang saya berkhidmat bermula daripada 4 Julai 1994, itulah kali pertama saya keluar daripada daerah Kubang Pasu. Saya ditempatkan di daerah Kota Star. Di mana pada ketika itu saya tak ada kawan daripada daerah-daerah lain. Faham. Jadi saya kena menyesuaikan diri dengan situasi setempat lah pada masa itu. Okey, kemudian berada di sana kita tak mengenali sesiapa, baik barisan pengurusan, guru-guru, AKP, apatah lagi murid-murid dan waris. Tapi alhamdulillah bila ditempatkan sebagai pengetua di situ, diletakkan di penghujung daerah Kubang Pasu, yang saya dapat suasana yang baru, walaupun jarak perjalanan daripada Jitra ke SMK Bukit Payung tu agak jauh tu. Tapi pada saya suasana sekolah tu menyebabkan saya rasa seronok nak datang ke sekolah setiap hari, setiap pagi sesudah subuh. Jadi saya rasa itu yang menjadikan pengetua yang sekarang, boleh tengoklah dari first day pengetua dahulu sehinggalah ke hari terakhir beliau pada hari ini,
menjadikan beliau seorang pengetua yang sangat disegani. Semua orang kenal betapa tegas, betapa bertanggungjawab, betapa seorang yang ada visionary yang sangat jelas. Jadi lagi sekali saya nak throwback zaman-zaman childhood cikgu dulu. Pernah terfikir tak untuk menjadi cikgu atau pengetua, ataupun sebenarnya cikgu dulu cita-cita lain? Okey, secara jujurnya Ya, lah. Saya sebenarnya memang pada peringkat awal, dari zaman kanak-kanak, saya tak minat jadi cikgu. Sebab apa tu? Okey, sebab apa Sebab saya rasa bila jadi cikgu ni, kerja dia rutin yang sama. Every day kita berhadapan dengan murid, berhadapan dengan situasi tempat kerja yang sama. Seolah-olah macam, tak ada benda yang berbeza. Tapi mungkin disebabkan oleh, memang Allah tetapkan rezeki saya di situ. Bila saya tamat belajar, saya dapat tawaran untuk bekerja di sebuah bank pertanian pada waktu tu di Johor Bahru. Tapi ayah saya tak membenarkan. Jadi pada masa tu memang, yalah, kita muda kan. Betul. Okey, memberontak, merajuk dan sebagainya. Tapi mungkin Allah dah tetapkan sehingga tahun 2023, bila saya berkahwin tahun saya berkahwin pada 1991, kemudian saya bersalin pada tahun 1993. Jadi agak sukarlah bila saya berkahwin, tinggal di UUM pada masa tu. Suami bekerja di situ. Nak bekerja di Johor Bahru dalam keadaan kita ada anak dan sebagainya. Jadi saya terpaksa menolak. Dan akhir sekali saya mengambil keputusan pada tahun 1993 tu, saya buat diploma pendidikan. Dan bermula daripada situlah, 4 Julai 1994, saya mula ditempatkan di SMK Tengku Mendahara Kok Diang sebagai guru pada waktu itu. Sehingga sekarang. Daripada tak mau jadi guru, sekarang ni bukan setakat guru, pengetua. Jadi kepada anda yang tengah menyaksikan podcast ni, contohnya tak minat jadi cikgu, jangan cakap. Mana tahu nanti, satu hari nanti, berjodoh dengan kerjaya cikgu, kan? Lagi satu lah, bila kita dulu cikgu membesar sebagai seorang kanak-kanak, kita selain daripada ibu bapa dekat rumah, kita sangat dekat dengan cikgu kita. Okay? Cikgu lebih mengenali masalah pelajar. Kita rapatlah dengan cikgu. Jadi untuk cikgu sendirilah, mungkin ada cikgu, seorang cikgu, yang menjadi inspirasi untuk cikgu sendiri, yang sampai hari ini cikgu ingat cikgu tu. Kami nak tahu juga siapakah beliau. Okey. Sebenarnya ramai, tapi yang saya ingat sehingga hari ini, daripada zaman kanak saya, Cikgu Hashim Abdullah. Cikgu Hashim Abdullah. Cikgu Hashim Abdullah. Dia ni seorang cikgu yang sangat penyayang, sehingga pada waktu tu kami anak-anak, setiap pagi kami akan tunggu wispa dia sampai ke sekolah. Kami akan berebut-rebut untuk bawa beg dia masuk ke bilik guru, untuk bersalam pada waktu tu. Sebab kami rasa macam, hebatlah cikgu ni. Dengan penampilan diri dia, dengan cara dia bercakap, dengan kesungguhan dia untuk mengajar kami. Yang tu yang sehingga sekarang lah menjadi idola kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Cikgu Amblasi. Cikgu matematik saya, yang saya ingat sehingga hari ini, dan saya pun mengajar matematik. Walaupun saya bukan matematik sebenarnya. Saya ekonomi, tapi saya mengajar matematik. Sebenarnya saya baru pertukar masuk daripada sekolah lain. Pada masa tu saya berada di Darjah 3. Bila saya masuk ke sekolah tu, hari pertama saya didenda sebab saya tak bawa bukan kalkulator. Dulu tak guna kalkulator, dulu guna lidi. Lidi yang perlu diikat dengan getah sebanyak 10 batang. Jadi kita perlu sediakan 10 ikatan. Jadi maksudnya ada 100 batang lidi yang kita perlu ikat. Jadi pada waktu tu, hari yang pertama saya masuk, dendaan yang dikena, saya kena cubit dekat bahagian dada tu. Jadi kita pun terpinga-pinga. Dan cikgu tu pun tak tanya saya pasal apa tak bawa. So bermula daripada hari itulah saya berazam, saya tak akan buat kesalahan bila berada di sekolah. Dan saya sentiasa mengikuti pelajaran matematik yang cikgu tu ajar, sehingga saya berada di darjah 6. Sebab cara cikgu tu tegas, tapi mudah untuk difahami. Dan alhamdulillah, setiap kali peperiksaan,
saya antara murid yang daripada dulu tak minat matematik, setiap kali peperiksaan, saya adalah antara orang yang mendapat tempat yang pertama untuk matematik. Hasil daripada didikan cikgu berkenaan. Cikgu Cikgu Amlasi. Cikgu Amlasi. Ya. Waktu tu sekolah mana cikgu? Sekolah menengah, Sekolah Kebangsaan Parit Nombor 5. Johor lah. Ya, di Johor. Okey, baik. Ada lagi? Cikgu Hashim dengan Cikgu Amlasi ada lagi ke? Setakat ni dua-dua tu dah tak ada. Dah tak ada. Ya. Okay. Sedekahkan Okey, Al-Fatihah kita lah untuk sedekahkan mereka Al-Fatihah berdua. untuk mereka. Okey, baik. Jadi kita dah tahu pasal childhood. So kita beranjak sikit kepada perjalanan cikgu untuk menjadi seorang pendidik lah. Mungkin pada zaman universiti. Okay. Jadi nak tahu jugalah kenapa memilih bidang pendidikan ni. Kenapa memilih bidang pendidikan? Sebenarnya kalau diselusuri daripada peringkat awal tu, saya memang tak berminat. Cuma mungkin sekarang ni saya terfikir macam ni lah. Mungkin kita pendidik ni ada kot ciri-ciri yang ada pada diri kita. Sebab apa saya kata macam tu? Bila saya berada di tingkatan 1, saya berada di sekolah menengah. Pada waktu tu saya berada di sesi petang. Sesi pagi saya akan bersekolah agama di Johor sebab dia ada sekolah agama, sekolah menengah, sekolah kebangsaan dan sebagainya. Jadi tengah hari kami akan pergi ke pekan untuk beli makanan. Pakcik-pakcik yang ada di pekan tu, bila nampak saja muka saya, dia akan panggil saya cikgu. Walaupun dia tak kenal saya, dia akan panggil saya cikgu. Macam dah ada macam ada terima kat dahi tu, betul. cikgu. Sedangkan saya sendiri tak minat untuk jadi cikgu, seperti yang saya sebut tadi kan. Dan bila saya masuk belajar ke universiti pun, saya tak ambil pendidikan, saya ambil ekonomi. Sebab cita-cita nak jadi pegawai bank kan. Jadi saya tak berminat nak jadi cikgu. Jadi itulah saya kata pada peringkat awal tu mungkin paksaan lah daripada emak saya, daripada ayah saya yang dia nak tengok anak-anak dia jadi cikgu. Walaupun kita tak minat. Walaupun kita memberontak. Tapi akhirnya bila Allah dah rezekikan kita macam tu, saya ambil diploma pendidikan, KPLI. Kemudian mula dengan cikgu biasa. Lepas tu di SMK Pematang Bonlai, saya mula dilantik sebagai guru kanan pada tahun 2007. Lepas tu saya bertukar ke SMK Paya Kemunting pada tahun 2009, juga masih lagi sebagai guru kanan. Kemudian dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan kurikulum di sekolah yang sama selama lebih kurang 5 tahun. Lepas tu saya dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan hal ehwal murid lebih kurang 11 bulan. Dan pada waktu itulah saya diminta untuk mengambil kursus NPQAL pada tahun 2016. Semasa saya berada di kursus tersebut, saya dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan pentadbiran dan ditukarkan ke SMK Megat Dewa pada tahun 2016. Dan pada tahun tu, saya masih lagi meneruskan kursus selama 6 bulan. Dan bermula pada tahun 2018, 2 Januari 2018, saya ditempatkan sebagai pengetua di SMK Bukit Payung selama lebih kurang 8 bulan. Itu pengalaman saya sebagai pengetua. Lepas tu, saya ditukarkan ke SMK Tengku Sopiah di Alustar lebih kurang 2 tahun. Tahun 2020, masa COVID tu, saya ditukarkan sebagai pengetua di SMK Datuk Syed Omar lebih kurang 3 tahun. Dan sekolah terakhir saya pada tahun 2023, 5 Oktober 2023, saya memulakan hari pertama bekerja sebagai pengetua di SMK Pulau Nyor sehingga ke hari ini. InsyaAllah saya akan bersara pada 1 Mac nanti 2026. Nampak tak kronologi seorang Puan Faridah binti Siwing. Bukan senang tau nak sampai ke tahap hari ni. Dan nak melepaskan ni pun saya yakin berat, sangat berat lah untuk Cikgu Faridah. Jadi ada banyak lagi ni soalan yang saya nak korek daripada Cikgu Faridah kita. Jadi kita berehat sebentar.